tak ada istilah tuan-tuan mulut kasar hati baik. Zaman sekarang ni tuan-tuan, kita mungkin tak membunuh seseorang dengan senjata, tetapi tuan-tuan, kita membunuh seseorang dengan perkataan kita. Apa ramai orang tuan-tuan yang terpaksa memecilkan diri, menghinakan diri kerana mulut kita, cakap kita, tulisan kita. Berapa ramai orang terkesan, berapa ramai orang tuan-tuan kecil hati dengan mulut-mulut kita ni. Sebab itulah tuan-tuan, tak ada istilah mulut kasar hati baik tau dalam Islam. Apa yang keluar daripada mulut menunjukkan hati. Sebab itu jaga hati kita, jaga mulut kita. Dan hari ini bukan sekadar perkataan tapi tulisan. Berapa banyak kali tuan-tuan menulis, berapa banyak tuan-tuan update status, berapa banyak tuan-tuan letak kat story. Dan semua yang kita letak tu mesti ada tujuan ke saja-saja. Story, status tuan-tuan letak, dia bukan kekal tau. Kalau post ni bolehlah nak buat kenangan, ada alasan lagi. Story, status tuan-tuan masukkan dekat dalam tu mesti ada benda yang tuan-tuan nak sampaikan. Dan ada tuan-tuan targetkan siapa yang kena baca. Betul tak? Siapa yang kena baca dan siapa aku tujukan, mesti ada. Tuan-tuan, jagalah benda-benda macam ni. Janganlah sakitkan hati orang. Janganlah matikan seseorang dengan kata-kata kita tuan-tuan. Janganlah disebabkan mulut kita ni tuan-tuan, orang terasa. Latih mulut kita memberikan manfaat kepada orang lain, bukan menjatuhkan.